bulan, maksudnya nak bayar tempoh, yang ni bagi dengan tempoh. Tapi kalau buy duit potong, kita 90,000 buy duit potong. Yang itu akan menentukan berapa kat sini. So sekarang nak tahu nak guna buy tempoh ataupun nak gunakan bajet duit potong sebulan, itu saja. Contoh, okey, sebulan agak-agak nak potong berapa untuk bayar 90,000? Oh, kena potong dulu Tak, ada tak? Ada nak guna yang tu ke? Tak tahu lah cikgu. Agak-agak nak, agak-agak sebulan nak bayar hutang, nak potong bulanan tu, nak bayar hutang. Oh, maknanya kita punya apalah pinjaman tu. Ni kira pinjaman, seolah-olah pinjaman lah ni. Duit kita keluar kan, tak kisahlah. Saya tak kata pun pinjaman ni bank punya ke apa punya ke. Kalau kita punya pun kita kena bayar juga, betul? Nak boleh modal balik. Nak patah balik, nak return balik, tu je cerita dia. 9,000. Kalau 9,000 maksudnya setiap bulan kena dapat untung bersih lebih daripada 9,000, boleh ke? Kena dapat, nak tanya dulu tu. Tak boleh lah. Tak boleh. Agak-agak berapa? Agak-agak yakin nak potong sebulan berapa? RM20? 5,000 kot. 5,000. So untung bersih kena lebih pada 5,000 setiap bulan. Boleh capai? Boleh? Okey. Kalau macam tu 90,000 bagi dengan 5,000. So dalam 18 bulan dengan potong 5,000 setahun setengah je per month, kita akan dapat ROI. Itu kalau kita target 5,000. Tapi kalau kita kata nak target by tahun, katalah saya target setahun, 2 tahun. Setahun susah sebenarnya. 2 tahun ni. Saya biasanya orang yang boleh balik modal setahun ni, biasanya semua tu angan kan. Katakanlah 90,000 24 bulan bagi 24 bulan 3,750. 3,750. So kalau kita buy tahun, kalau kita target dalam masa 2 tahun ataupun 4 bulan, saya target selesai ROI, di mana saya akan potong 3,750 setiap bulan. So nak yang mana? Itu saja. ROI ni ialah kita punya plan. Plan yang mana tu? Boleh balik lah yang tadi tu. Nak yang mana? Yelah tadi kan 300. So nak settlekan dalam masa 24 bulan. Okay. So ROI ni plan dia ialah nak settle dalam 24 bulan, di mana akan potong 3,750 per month. Itu masuk plan dia. So apa kita buat? Jual lebih daripada 3,000. Kena dapatkan untung bisnes kita setiap bulan lebih daripada ini. Setiap bulan tau. Baru kita boleh capai ini. Boleh dapat ROI. Rolling modal lain pada masa yang sama. Tapi